Doktor pesan kalau tak jaga daripada sekarang, mungkin fungsi hati akan lebih terjejas. Saya tak pernah sangka hati saya bermasalah. Beberapa bulan lepas, kerap sangat. Saya cepat letih. Lepas tu perut sebelah kanan ni ada rasa tak selesa dan juga badan rasa berat. Bila buat pemeriksaan, doktor kata saya ada masalah tanda-tanda fibrosis hati. And then maksudnya hati dah mula ada parut akibat kerosakan berpanjangan. Masa tu memang rasa takut sangat. Doktor pesan kalau tak jaga daripada sekarang, mungkin fungsi hati akan lebih terjejas. Sejak tu saya bertekad sangat untuk jaga pemakanan saya, kurangkan manis, berminyak dan juga jaga berat badan dan elakkan minuman berkafein. Dan sebagai sokongan tambahan, saya dah mula amalkan Total Med Livarian. Saya tengok kandungan seperti Milk Sister, Ganoderma dan juga Dandelion Extra tu memang fokus menyokong kesihatan hati dan juga buah pinggang. Saya tahu suplemen bukan pengganti rawatan doktor, tapi sekurang-kurangnya ni saya tak lagi abaikan tanda awal. Kalau dah ada amaran tu, jangan tunggu. Bertindak sebelum jadi lebih teruk. Okey? Boleh dapatkan Total Med Livarian sekarang dekat link bawah ni. Tahu?